Sebab itu kita kata golongan muda dengan keadaan sosial pada masa ini, saya tidak nampak cara yang lebih berkesan untuk kita mengawal wabak HIV ini Malaysia. Melainkan kita memperkenalkan PrEP ini kepada mereka. Doktor, saya dengar tadi doktor cakap macam dulu tak ada PrEP. Macam mana sekarang yang ada PrEP ni, okey lah sikit kita boleh kesan lah. Macam dulu tak ada PrEP. Macam mana kita boleh nak tahu pula kita punya klien kita nak cari tu macam mana doktor? Okay. Kalau kita tengok zaman dahulu, kita berharap mereka datang. Berharap je lah kan? Berharap je lah mereka datang ke klinik kita, bertanya tentang risiko dia. Tapi kita tahu itu takkan berlaku. Sebab mereka yang terjebak dengan aktiviti berisiko ini ada stigma kendiri. Dia rasa malu, rasa takut, dia rasa orang akan memandang dia semacam kan. So dia tak akan datang. So dan the next one adalah kita bekerjasama dengan NGO. Itulah pada peringkat awal tahun 1990-an lagi, Malaysia, Kementerian Kesihatan Malaysia sebenarnya telah sebenarnya memulakan ataupun membentuk NGO, iaitu Malaysian AIDS Council. Itu adalah idea daripada Kementerian Kesihatan. Kerana kita tahu mereka ni tidak akan datang kepada kita. Kita perlu community untuk bertemu dengan community mereka dan memberi awareness dan juga membawa mereka kepada kita. Yang itulah. Jadi mereka tu akan datang kepada kita already too late lah pada zaman itu. Tak ada PrEP, dia datang pada kita bila dia dah sakit. Dah sakit bila kita test positif. So kita tak boleh nak buat apa kecuali merawat lah sahaja. Jadi nak tanya kat doktor, macam PrEP ni kan, dia macam special ubat ke?